Oh, oh, oh. Alhamdulillah, oh, berdekat. Oh, nah guys. Alhamdulillah. Ya. Mancing ke apa umpan. Oh. Oh. Oh, dia. Kena guys. Oh, dapat. Oh. 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 Duduk. Oh. Oh, dia. Duduk. Alhamdulillah. Oh, dia. Oh, aduh. Okay, hai guys. Jumpa dalam channel Let Me Fly. So, hari ni aku pergi haruan guys. So, spot dia ni. Spot dia macam ni. Sebelum ni spot ni airnya rendah guys. Lebih kurang dalam 2 kaki lebih kurang. So, rumput dekat bawah semua kapan-kapan. Kapan-kapan orang nak mancing pun susah. Jadi aku pernah juga datang kat sini, cari haruan kat sini. Ada juga saiz pandu. So, hari ni aku datang lagi. Tapi hari ni air dalam guys. Dalam rumput lah. Adalah ruang-ruang sikit. Ruang sikit, ruang itu kan. Tu. Okay. Adalah ruang untuk memancing. Jadi hari ni aku cuba pakai kata hidup supaya ikan tu lebih berminat untuk ambil umpan lah kata. So guys, sebelum sampai ke channel Fly, yang belum subscribe, kasih subscribe guys. Yang support aku, jom stay tune guys. Makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dah terlekat coy. Terlekat. Dah betul tak terbuka. Tengah kat mana? Wih, betul. Betul pula kan makan. Tak lekat coy. Dia makan woi. Oh, kena guys. Alhamdulillah. Oh, tu dia. Kena. Alhamdulillah. Tu dia. Mantap. Haruan pertama petang ni guys. Cakuk. Saya pun boleh ni saiz ni. Mantap ni Terbaik. Jom. Kita layan lagi ni. Let's go. Aduh. Tak hidup. Kat depan ni timbul guys. Ada mak. Silap betul lah. Kat depan aku ni timbul tadi. Cuy. Kira saiz boleh tahan lah aku kata. Saiz tak adalah besar tapi boleh tahan lah aku cakap kan. Depan ni timbul tadi. Kita makan banyak Allah Akbar. Boy, dia punya ambil umpan. Ganas weh. Coy, tak apa. Dalam motor jauh tu. Hanik dia. Tak apa. Jom try. Dia curi umpan aku tadi. Saya ambil sampai kosong. Dia gigit kaki ke apa? Gigit kaki siapa tu? Gigit kaki. Ambil kaki je kan. Dia ambil kosong lah.
Oh. Oh. Mari bawa. Oh, la ilah. Tak lekat guys. Tak pecah. Tak pecah. Ada. Tunggu depan ni. Tengok. Dia datang tengok. Usau. Tadi mancing ke apa umpan. Tu dia. Kena guys. Kena guys. Dah randuk beo. Kena guys. Dapat. Saiz guys. Mantap lah. Saiz. Nampak macam biasa je ambil umpan. Saiz rupanya. Berdarah-darah. Padu lah guys. Saiz padu. Mantap guys. Saiz padu. Ingat biasa-biasa. Rupanya saiz padu. Yang lucu tu mungkin yang lain pula ambil kan. Memang padu. Spot ni ikan dia boleh tahan lah. Boleh tahan ikan dia. Ingat tu 800 gram ada ni. Tak kat kilo ni. Mantap. Jom. Let's go. Tak boleh ni. Memang kena pakai plier ni. Tak pakai plier tak boleh ni. Kena kat motor kat mak. Sebab apa? Mata dua ni bahaya sikit. Bukan bahaya sikit, bahaya banyak. Bahaya banyak. Kena pakai plier. Jom. Layan tempat yang lebih samai lebih sikit. Main tepi je. Tak kena guys. Tak kena guys. Hai, tak dekat. Hai, tu. Berkali-kali dia ambil tu. Berkali-kali dia ambil. Kecil tu. Kalau besar memang tarik terus. Macam ni. Curut mau. Curut. Malah nak sembat. Sembat habis katak tu lah. Malah nak sembat. Aduh, kalau sembat memang habis katak. Serius cakap. Ikan tu terdapat lagi. Kecil je tu. Ada guys. Saya juga. Boleh lah saya ni ya. Saya ni sayang sikit pada tadi. Alhamdulillah. Lagi satu ekor guys. Ada katak mulut dah. Tu dah. Boleh lah saya ni. Mantap lah. Jom. Lagi let's go. Boleh lah saya ni. Mantap. Jom. Ayat lagi. Let's go. Bukan nak sepat. Sama orang sepat mau. Dia semua macam tahu dah. Dia betul. Dia betul nak ambil tu. Saya buat sama tak kena tu. Aduh. Aruan ni. Lagi seekor guys, mantap. Curut dapat balik lah. Curut. Curut diam. Laju punya umpan tu. Laju punya umpan.
Tak dah curut sangat, tapi dah banyak tau. Boleh balik lah. Jom, let's go. Curut ambil. Oh, sudah curut. Betul dah curut. Aduh, curut ni buat hal betul dia. Oh, curut orang buat hal betul. Oh, umpat habis gitu ya. Penyakit badan ni guys. Tak tahulah datang apa yang bertelur badan ni. Badan tu. Penyakit badan ni. Rosak dah mata ni. Rosak pula mata. Aduh hai. Bismillah. Kecil ke besar ni? Kecil. Cuy. Saja mana sembat. Kalau aku sembat, memang hancur ke tak? Dia sedap kau tahu kontak. Gugup kontak kan. Oh, tu syok. Ni tarik kena. Nak sembat pun malas. Macam kata-kata macam tu. Malas sembat. Kalau besar tu tarik terus. Tak ada nak gedek-gedek lah. Oh. Tak kena guys. Oh, tu dah. Oh, macam tu. Ini kira saiz juga ah. Kak dia ambil tu tarik terus. Tarik terus kita boleh sembat lah. Tak adalah rugi kata orang cakap kan. Ke saiz boleh tapau lah orang cakap. Bukannya kata besar sangat pun kan. Saiz boleh lah tapau mata ke. Nampak? Nampak? Oh, hilang kata. Saiz boleh lah tapau dah. Panjang juga kan? Daripada tadi kan. Berapa ekor? 6 ekor ni. Mantap. Sekejap 6 ekor. Padu apa ni? Lekat coy. Bio lah tu. Tak lekat. Koyak kata. Saya pakai kata abang. Pakai patiruan tengok. Kita pakai SP. Tengok apa jadi. Mau ke tak mau? Kita cuba guys. Cuba tadi tu. Oh ilah Allah. Tak lekat coy. Nampak dah umpan tu. Tak lekat. Padu. Saiz guys. Saiz baik ni. Sikit dua dia kot. Alhamdulillah. La ilaha illallah Rasulullah. Aduh. Sempat dia larikan diri. Aduh, bukan rezeki lagi sama dia.
Bukan rezeki lah. Aduh. Apa nak buat? Kilo ada. Aduh. Hai, jam. Oh, la ilaha Allah. Apa ni guys? Bukan nasib aku, bukan rezeki lah jagaan. Letup guys. Terlepas tadi pun sekilo aku tadi. Sekilo lebih dia. Sekilo lebih kurang lah. Pening. Jam. Macam ni jam. Ini jam man. Jom let's go. Meletup ambil. Sempat larikan diri. Kacau deh. Tak apa. Try. Itu mana bukan rezeki. Yang meletup. Yang terlucut, terlepas macam-macam mahal. Apa ni khabar? Apa hal ni kawan? Aduh. Ini apa masalah ini kawan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hui. Apa ni? Tak lekat weh. Itu nama dia bukan rezeki tu. Tak tahulah pakcik. Pakcik tak tahulah. Apa cerita ya? Aduh, jam. Pakcik pun dah pening kepala tengok. Itu dah masalah dia. Kan? Jangan salahkan pakcik, salahkan ikan. Aduh. Apa punya ikan lah. Makanlah betul-betul. Melampau korang ni. Betul-betul game kan aku. Betul-betul kena game tu. Curut ha. Kita balik lah. Letup dia ambil air. Letup. Curut dia balik lah. Motor pun jauh sana. Balik. Letup weh. Ada ekor guys. Allahu Akbar. Tempat ada ikan lah. Nak sangkut lah, nak apalah. Ada ikan kat situ.
Oh, dah ada ikan. Lagi satu ekor. Ni boleh dapat awal ni. Boleh ni. Ni boleh lah saya ni. Mantap. Boleh lah guys. Nak kata besar tak besar, tapi boleh lah saya ni kan. Jom. Layan ni. Nampak kat sini. Oh, ada guys kat situ. Ada. Saiz juga lah kata ikan ni. Mancakuk. Mantap. Padu lah guys. Ni saiz sikit. Ni saiz sikit lah. Mantap. Harun keberapa dah? Ke-8 ke 9 dah ni ke depan ni. Mantap guys petang ni. Cuaca memang betul-betul mendukung lah kata ni. Hari ni cuaca betul-betul mendukung. Sebab apa aku cakap mendukung? Cuaca aku mendung hari ni. Mendung hari ni cuaca dia. Memang mancing seronok rasa. Sejuk lah. Padu lah. SP Pink jadi juga. Kata hidup dah habis dengan SP Pink pakai SP lah jalan. Ada guys. Malah tuk pada lagi. Tak kena. Tak kena sambung cuy. Padu. Kat situ duduk lah. Nak tarik rumput nanti. Rumput saja. Ikan ni dah tak ada. Ada. Ada guys. Alhamdulillah, saiz juga. Mantap. Besar saiz. Besar. Mantap lah saiz. Jom, kita layan lagi guys. Sementara masih ada ni, kita belasah aja. Tergasak aja kan. Allah Akbar. Aduh. Tak kena. Depan aku ni guys. Depan ni lah. Boleh tak kena lah tu. Jam macam ni, memerang ni, kacau daun betul ya. Ada memerang lah ni. Ada memerang. Dia tak perasan aku lah tu. Kalau perasan aku tak main sini. Pergi sana. Tu. Tu memerang. Aduh, jam.
Ikan takut ah. Oh. Alhamdulillah, daripada depan guys ni. Mantap. Lagi satu ekor. Saya juga. Oi. Saya ni padu ni kan. Saya ni. Terbaik ah. Alhamdulillah. Tahu berapa ekor dapat dah. Banyak dapat kan. Mengalau. Mengalau tuan. Tu dah saiz. Aduh. Apa ni? Jago guys. Alhamdulillah. Seekor lagi. Depan dia ni. Saya ni mantap. Jom, terbaik lagi. Let's dapat seekor dua balik lah. Last kopek. Tak ada terbalik lah. Okey lah guys, aku nak update latar casting aku petang ini guys. Alhamdulillah, spot ni banyak ikan guys. Memang banyak ikan. Yang terlucut-terlucut ada, yang lepas, yang sambal tak kena ada, yang dapat pun lama lepas 9 ekor. Jadi puas hatilah petang ni guys. Tadi aku terlepas besar guys. Dan naik atas lah. Terlucut kat tepi, jatuh ke dalam air. Aduh, jam. Memang rasa jam masa tu. Memang jam rasanya. Tapi aku kata berpuas hatilah walaupun yang tu terlepas, masih banyak lagi ikan yang aku dapat. Jadi setelah itu kira puas hati petang ni. Jadi umpan kata hidup pun habis, umpan SP pun jadi guys kat sini. Tapi belah sana tadi, belah depan tu kan, depan sana tu memang banyak terlucut guys. Pening aku dibuat lah. Pening aku dibuatnya. Jam, itu memang jam. Memang kena yang aku katakan. Jadi puas hatilah. Okay guys, yang baru sampai ke channel Fly, yang belum subscribe, kasih subscribe guys support aku. Kira hari ni aku enjoy lah yang pemancingan aku hari ni. So guys, jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum, bye. Alhamdulillah, daripada depan ni guys ni. Mantap. Lagi satu ekor. Saya juga. Saya ni padu ni kan. Saya ni. Terbaik lah. Alhamdulillah.